Gerai Mia Mi Celup. Gerai Mia. Ya, Gerai Mia ni. Tanjung? Pantai Teluk Bidara. Okay. Tepi pantai Teluk Bidara. Okey, macam mana nak tanya ni ibu atau dikenali sebagai Datuk Khatijah Ibrahim. Assalamualaikum, saya Khatijah Ibrahim. Sekarang saya berada di Mi Celup Mia yang begitu sedap, dan ini adalah dia ikan goreng tukong yang tepungnya dibuat sendiri. Sekarang kami berada di pantai apa ni nak? Pantai Teluk Bidara seberang Pitasa. So kalau anda di Suandanga yang datang lagi sini memang rugi kerana udangnya fresh, sotongnya lembut, ikannya juga begitu fresh. Saya makan 2 ekor ikan, 2 ekor udang, Mi Celup sedap. Dan saya okeylah, saya dapat makan sikit, tetapi saya tahu makanan dia memang sedap. InsyaAllah pada anda di luar sana nanti jangan lupa datang.